Halo Malaysia, halo. Nampaknya Indonesia semakin belagak lah. Anda tak tahu ke sebenarnya hasil daripada Indonesia beli kapal perang, kapal Airbus semuanya selepas berhutang dengan Korea Selatan. Korea Selatan sekarang sangat marah ya dengan Indonesia sebab Indonesia dah scam negara Korea. Bukan saja pinjam duit tak nak bayar, Indonesia juga mencuri banyak lah teknologi Korea. Celaka punya Indon. Okey, jom kita lihat ya. Tidak ada wang. Indonesia betul sekarang ni tahun 2025 di bawah si gemuk. Tidak ada wang Orang Aceh dibiarkan. Banjir Aceh kali kedua ni pun memang Indon tak peduli dah. Hutang senjata Korea, China, USA, Indon ni memang kaki penipu lah. Askar dia, anda nak tahu askar dia kalau perang tak sampai seminggu lah dia boleh bertahan sebab tak ada siapa pun nak bagi dia hutang untuk perang dengan Malaysia. Lain tu, Rusia telah menolak Indonesia nak beli misil Oshkosh dan juga BrahMos. Tapi Rusia berat lah sebab Rusia pun takut lah macam zaman Sukarno dulu kena tipu. Indonesia ni sebuah negara penipu. Bukan saja penipu, memang macam celaka lah. Dia orang punya general kan, datang negara orang pakai cantik-cantik tapi menipu. Sebiji macam perangai Indon. Okey guys, di Aceh, Aceh pun dah kena tipu. Dulu masa 1950 Aceh ingat mereka ni boleh merdeka lah, tetapi akhirnya Indonesia telah membunuh semua yang mau merdeka. Hutan-hutan Aceh dah 50 tahun dah gondol habis dah. Sekarang ni Indonesia susah hati sebab mereka tak ada benda boleh bagi ke China. China sekarang dah bising sebab Indon buat kereta api Wush pun tak nak bayar. Betul lah Indon celaka. Okey guys, Indon military kesian tau mereka. Mereka ni kalau anda pergi tengok latihan dengan Malaysia, mereka pakai senapang berat, rifle pindad. Rifle pindad adalah senjata yang sangat berat berbeza dengan M4 Malaysia. Kesian askar Indon. Itulah Indon ni, askar-askar dia kan training banyak kan mati. Dalam training boleh mati. Mereka ni dalam camp pun mereka bully. Okey guys, buatan Indonesia. Buatan Indonesia banyak negara tak nak beli sebab memang tak elok lah. Macam pindad ni, macam pantat lah Indon ni kan. Dia orang ni memang buat apa-apa pun memang tak elok lah kan. Penipu Indon ni. Itu pasal Malaysia tak jadi nak beli produk Indonesia. Kalau kita beli mati tengah jalan, rosak. Tapi Indon dia beli-beli, dia hutang. Macam dia degil lah nak bayar. Okey guys, kalau anda nak tahu, Indon juga pernah berhutang dengan Malaysia dan dia tak nak bayar. Aceh dan Sumatera pada masa depan akan merdeka disebabkan referendum. Sekarang ni negara seperti British, USA pun susah hati sebab minyak-minyak dekat Aceh tak dapat nak jual, tak dapat nak beli sebab Indon dia tak nak bantu langsung pasal banjir ni Malaysia pandai, kita tak ada beli banyak sangat. Kita tentera udara, kita hanya guna FDPA je nanti. Kita gunakan tentera darat sebab kita punya style bukannya untuk berperang, kita punya style untuk bertahan. Berbeza dengan Indon dia terpaksa belilah sebab dia nak bayar hutang tu sampai 7 keturunan pun tak habis. Okey, Indon dia bukan saja negara penyokong blok komunis. Banyak negara barat seperti Jerman kecewa semasa dia beli kereta kebal Jerman, banyak dia tak bayar. Lepas tu dia diam. Eropah juga banyaklah kena tipu sejak tahun 1950-an. Indonesia beli tak nak bayar. Biasalah Indonesia kan. Macam rakyat dia datang sinilah perangai Konoha. Dekat Malaysia yang perangai Konoha macam negeri PAS lah. Banyak Konoha. Senjata Indonesia buatan pindad juga, kalau ada 100 biji tu tak standing dengan Malaysia punya 2-3 biji. Itulah beza. Kalau perang, katalah dia hantar 100 askar mungkin senjata dia tu panas, selepas beberapa hari jam, jadi mereka kena order senjata pindad baru. Indon sekarang ni tengah kecoh lah. Dia tak mampu nak bayar hutang Korea. Dia pergi beli senjata Turki. Dengan duit yang tak ada tu, dia ambil duit Korea tu, dia beli senjata Turki. Dia borong sana sini sebab pemerintah mereka semuanya askar. Mereka tak ada pandai ekonomi sangat.
Okey guys, kalau anda nak tahu, Endon sekarang ni tengah terkenal ya, menipu kerajaan Korea. Ada hutang lagi 1.2 bilion Indonesia guna duit tu untuk membeli senjata perang sebab dia risau negeri-negeri seperti Aceh, Papua kalau dihilang dia akan bankrupt lah. Sebab Endon ni dia Pulau Jawa tak ada hasil bumi. Endon sekarang ni negara dia ada masalah kewangan lah. Jadi dia nak hilangkan kewangan dia tu. Dia buat cerita konon tentera dia kuat, tentera dia hebat sangat dan dia boleh berperang dengan Amerika, USA, Japan. Dia tak sedar pemerintah mereka dah melingkup daripada tahun 1970-an, 80-an. Masuk pula yang akan datang ni lingkup lagi. Jadi memang betul lah Endon ni macam kena sumpah lah kan. Sebab dulu ada yang bagus-bagus dia pergi bunuh. Okey guys, sekarang ni rakyat Endon tengah merusuh ya. Makanan semakin habis, ubat semakin habis. Dia boleh buat cerita, dia cerita kononnya Malaysia tak ada beras. Betul lah dia. Malaysia rakyat semua makan beras import daripada negara lain seperti Thailand, negara-negara India, Pakistan. Inilah yang Endon nak sangat beli tu, sebab mereka punya kapal terbang tak mampu bawa benda berat-berat. Korea ya sekarang ni tengah marah dengan Endon penipu ni ya. Satu dunia tahu dah masuk paper Korea. Okey guys, Indonesia hutang lagian banyak negara, 7 negara, China, Amerika, Singapura pun banyak. Sebab tu Indonesia dia tak berani nak kacau Singapura sebab dia banyak hutang. Lain tu Korea Utara sekarang ni tengah marah lah kan. Dia pun nak pakai duit kan. China pun marah lah. Hutang kereta api tak nak bayar, hutang macam-macam tak nak bayar. Endon ni dia akan guna macam-macam alasan lah, banjir lah, penipu lah. Tunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tahun kelima negara-negara ni stop lah sebab tak guna kan. Lagi satu, Indonesia je sangat suka berhutang dan negara dia pun nak melingkup dah. Okey, apa ini Malaysia menang.